buah tangan. Abu berasa sunyi. Sudah beberapa hari Cikgu Kamal tidak datang ke sekolah. Cikgu Kamal sakit, dia di hospital, kata ibu. Abu mahu melawat Cikgu Kamal. Ibu berkata, bagus Abu. Apabila kita melawat orang, kita mesti bawa buah tangan. Buah tangan? Adakah itu bermaksud buah apel yang dipegang tangan? Tanya Abu. Ibu ketawa kecil. Buah tangan ialah hadiah kecil yang kita bawa untuk menggembirakan hati si penerima. Abu berfikir, apa yang paling sesuai untuk Cikgu Kamal? Cikgu Kamal suka warna-warna ceria. Abu pun melukis gambar bunga matahari yang besar dan terang. Gambar itu dilipat kemas. Ini dia buah tangan Abu. Abu memegang lukisannya erat-erat semasa berjalan masuk ke wad hospital bersama ibu. Di katil, Cikgu Kamal tersenyum melihat Abu. Assalamualaikum Cikgu. Ini buah tangan saya. Abu menghulurkan lukisan itu. Cikgu Kamal membuka lipatan itu. Wah, cantiknya. Bunga matahari yang sungguh ceria. Cikgu Kamal sangat gembira menerima buah tangan istimewa ini. Abu juga rasa gembira. Apabila kita memberi buah tangan dengan hati yang ikhlas, semua orang rasa bahagia. Inilah keajaiban buah tangan.